Okey, hari ni kita akan sambung seterusnya kan. Dalam minggu-minggu exam ni kita tengok contoh soalan exam lah. Topik kat sini dia adalah gabungan antara topik pembezaan dan pengamiran. Kita tengok yang pertama sekali apa yang dia bagi. Rajah berikut menunjukkan lengkung. Dia bagi ada lengkung kat sini, ni lengkung dia. Kemudian dan tangent kepada lengkung itu pada titik P, A, B. Tangent itu berserenjang. Dia ada perkataan berserenjang. Kena highlight kat sini. Berserenjang dengan garis lurus ni. Jadi kita akan keluarkan poin-poin tertentu. Yang pertama dia ada perkataan tangent kat situ. Jadi tangent merupakan keturunan tangent. M tangent adalah sama dengan dy dx pada titik P. P, A, B lah. Okey. Itu yang pertama. Kita akan dapat. Saya akan cari dy dx dulu. Jadi y dia kat sini adalah sama dengan 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 5. Jadi kat sini dy dx dia sama dengan 6x tolak 2. Kita dapat satu. Kat sini bila kita masukkan a dia x, jadi dia punya keturunan tangent dia adalah sama dengan 6a tolak 2. Okey. Kemudian seterusnya, maklumat seterusnya dia bagi kat situ adalah tangent itu berserenjang. Bila berserenjang, formula kita adalah M1, M2 sama dengan negatif 1. Iaitu formula keturunan yang melibatkan garis serenjang. Okey, siapa yang terlibat? Pertama kita tengok 4y tambah x sama dengan 36. Susun balik 4y sama dengan negatif x tambah 36. Kemudian y sama dengan negatif 1/4x. Okey, tambah dengan 36 bahagi 4, 9. Kita dah dapat kat sini maklumat dia kat sini. Apa maklumat dia? M1 kita adalah sama dengan negatif 1/4. Jadi M tangent kita iaitu M2 adalah dia punya kita panggil dia songsangan. Songsangan maksudnya kalau negatif kita tukarkan jadi positif. Kemudian 1/4 kita terbalikkan akan jadi 4. Ataupun kamu boleh masukkan ke dalam persamaan ni akan dapat jawapan yang sama lah. Jadi MT kita kat sini adalah 4. Jadi kita boleh samakan dengan maklumat yang atas tadi, iaitu kat situ MT kita sama dengan 4 dan MT juga adalah sama dengan 6A tolak 2. Kat sini saya akan dapat A. 6A tolak 2 sama dengan 4. Jadi kita akan dapat 6A sama dengan 6 dan A dapat 1. Bila dah dapat A, kita kena masukkan dalam persamaan lengkung. Jangan salah masuk Salah masuk habis. Persamaan lengkung kita yang terlibat dengan titik AB tu. Jadi saya akan masukkan ke dalam y saya. Jadi y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 5. Yang mana y kita adalah B. X kita dah ada. A kita tu adalah x 1. Jadi 3, 1 kuasa 2 tolak 2 kali 1 tambah 5. Ini kamu boleh tekan kalkulator ataupun congak je. Iaitu kita akan dapat kat sini adalah 3 tambah 5, 8. 8 tolak 2 dapat 6. Jadi kesimpulan kita untuk jawapan A kita adalah A sama dengan 1 dan B sama dengan 6. Panjang soalan ni sebab tu dia duduk dalam kertas 2. Bahagian biasanya dia duduk dalam bahagian B ataupun bahagian A lah. Okey. Tapi biasanya kalau A kita dah buat panjang, B dengan sini dia tak adalah panjang sangat. Tapi tak tentulah, saya pun kita tengok soalan ni. Jadi B kat sini persamaan tangent pada titik P. Okey, persamaan tangent persamaan tangent bila tangent tu sendiri adalah garis lurus. Jadi persamaan tangent ni adalah persamaan garis lurus, iaitu y sama dengan mx tambah c. Kita dah ada keturunan tangent. Mana keturunan tangent kita? MT. MT kita sama dengan 4. Kita dah ada tadi 4 kat sini. 4 yang kita masukkan y sama dengan 4x tambah c. Nak cari c kita masuk koordinat yang berkaitan. Apa koordinat berkaitan? P lah. Jadi P, A kita adalah 1, Y kita adalah 6. Masukkan, jadi 6 sama dengan 4 kali 1 tambah C. Jadi kat sini kita akan dapat C sama dengan 6 tolak 4, 2. Logik tak 2? Yes, nampak? Tempat dia, kena tempat dia 2. Okay, jadi saya akan tandakan kat sini 2, logik. Jadi kat situ. Jadi persamaan kita tak siap lagi. Tulis cantik-cantik. Y sama dengan 4x tambah 2, siap. Untuk B. Okay, kamu tengok. A panjang, B pendek sikit sebab maklumat dia dah recall. Dia recall daripada A banyak. Untuk C pula, luas rantau bola rek. Okey, luas rantau bola rek kamu kena nyatakan idea dia dulu. Contoh macam soalan ni, saya akan misalkan gambar ni. Apa saya buat? Saya kena ambil dekat kawasan sini.
Nampak? Idea dia adalah yang ini semua adalah luas di bawah graf. Ini semua warna biru ni adalah luas di bawah graf. Dan saya kena tolak dengan yang ini. Yang ini kalau kamu tengok bentuk dia, kita boleh guna trapezium. Tapi koordinat saya letak dulu lah. Yang ini koordinat A kita tadi. Yang ini 6. Yang ini 1. Okey, kita letak semua ni. Okey, sekarang yang kita perlu hanya pasti X kita dah ada sekarang ni. Semua maklumat kita dah ada. Seterusnya kita buat idea pula. Idea biasanya untuk luas, saya akan buat luas kawasan berlorek. Saya akan lukis. Okey, lukis maksudnya bentuk dia lebih kurang untuk semua ada curve-nya tu. Tolak dengan apa? Trapezium. Kita lukis lebih kurang je, tak cantik pun tak apa, sengit-sengit je ni. Tapi maklumat tu penting. Okey, untuk persamaan yang curve ni kita kena ambil y dia adalah sama dengan 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 5. Dekat paksi x masih daripada 0 sampai 1. Okey, untuk trapezium pula kita kena ada tinggi dia 2 kat sini, tinggi sini 6, lebar dia 1. Cukup lah. Sebab kita dah boleh guna persamaan kita yang mana untuk luas di bawah graf saya akan pakai pengamiran daripada 0, 1 untuk 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 5. Kemudian tolak dengan trapezium 1/2 darab dengan A tambah B 2 tambah 6 dan darab lebar dia kat bawah dia 1. Okey, yang ini saya akan tunjukkan kita boleh mengamir, buat pengamiran. Jadi kita akan dapat 3x kuasa 3/3 tinggal x kuasa 3 tolak 2x kuasa 2/2 tinggal x kuasa 2 tambah 5x. Okey, tolak dengan yang ini kita kira lah, kita akan dapat 8. 8 bahagi 2 4. Okey, yang pengamiran ni apa saya buat, saya tekan kalkulator. Kita dah tunjuk yang kita boleh mengira, tapi pengamiran kita boleh menggunakan kalkulator. Jadi kita guna kalkulator, tak ada masalah. Cuma kita buat jalan kerja sikit lah, tunjuk yang kita boleh mengira. Yang mana kamu nak masukkan, tekan pengamiran kamu. Dekat kalkulator kelas Swiss dia akan keluar macam ni lah. Masukkan yang soalan dia. Soalan dia yang ini ya. Jangan salah masuk ni. Yang ni, kau masukkan yang ni. Yang atas, jangan masuk yang bawah. Jangan masuk yang dah kami. Ambil yang sebelum kami. Okey. Masukkan kat situ. Saya masukkan 3x kuasa 2. Kemudian tolak 2x. Kemudian tambah 5. Kemudian daripada 0 pergi ke 1. Nampak? Okey. Kita tekan sama dengan, kita akan dapat jawapan dia 5 kat sini. Okey. Jadi kita akan dapat 5. Jadi kita boleh isi lah. Saya tutup kalkulator. Jadi sama dengan 5 tolak 4. Dapat jawapan kita 1 unit persegi. Okey. Macam itulah contoh soalan yang melibatkan pengamiran. Yang ni tak ada sepadu dia hanya luas dan juga gabungan dengan topik pembezaan. Biasanya soalan exam AdMath ni dia biasanya dia gabung. Kalau pengamiran dengan pembezaan biasanya dia gabung topik. InsyaAllah Jadi kalau kamu jumpa soalan macam ni exam, baca betul-betul, ambil maklumat yang penting, kemudian jawab dengan baik. InsyaAllah. Okey, terima kasih.